Terima kasih Indra Mahkota yang tentunya juga punya pengalaman dalam soal pendidikan ini dan juga faham masalah pendidikan ini masalah melibatkan anak-anak sekolah, guru, ibu bapa, persekitaran dan budaya dalam masyarakat. Dan setakat ini seperti yang dimulakan sejak dulu bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian memperbaiki apa yang dianggap kelemahan yang ada dan mengambil kira peranan ibu bapa, pandangan akademia, pandangan guru-guru. Kerajaan setuju menubuhkan Majlis Pendidikan Negara supaya diselaraskan semua pandangan itu dan diperkemaskan beberapa langkah yang perlu. Ada jawatankuasa ditubuh sebelum ini pun, iaitu umpamanya soal keselamatan. Bila polis masuk itu, dia ada juga kalangan yang setuju untuk menjamin keselamatan. Ada juga dari segi pendidik, akademik yang bimbang kerana dia memberikan fokus bahawa ada gangguan daripada pasukan keselamatan. Tapi melihat kepada beberapa masalah buli, masalah penderaan, masalah jenayah di sekolah, keputusan kerajaan ialah untuk meneruskan. Tapi memberikan pandangan dan panduan supaya polis itu memantau dan tidak menimbulkan keresahan kepada anak-anak. Dan budaya anak-anak sekarang ini tak seperti mana generasi saya kecil-kecil dulu. Kalau lihat polis yang kita panggil mata-mata itu gerun. Sekarang ni kadang-kadang budaya itu dah berubah. Tetapi kempen anti-bully harus ditingkatkan. Dan saya setuju Indra Mahkota bahawa ini bukan soal perkara ringan. Dan dia melibatkan ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh elak daripada mengikut tanggungjawab ini. Guru-guru tentunya, ya, dan kementerian dari segi keseluruhannya. Tetapi budaya buli ini memang pernah berlaku dulu. Saya masih ingat semasa saya Menteri Pendidikan menghadapi masalah buli di sekolah menengah ceras yang mengejutkan dan sangat membimbangkan. Tetapi dia menuntut satu tindakan yang sangat keras dan tegas.